pengusaha-pengusaha bas Pantai Timur memohon PMX untuk membantu kami dengan memberi subsidi. Demikian suara pengusaha bas persiaran di Pantai Timur yang kini berdepan tekanan kewangan serius susulan kenaikan harga diesel sehingga RM6.05 seliter sekaligus mengancam kelangsungan operasi mereka. Timbalan Presiden Persatuan Bas Pantai Timur Pebat, Wan Muhammad Nuhairi Wan Hamad berkata, pihaknya berharap kerajaan dapat mempertimbangkan pemberian sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi membantu industri tersebut terus bertahan. Menurutnya, kira-kira 1,000 pengusaha bas persiaran di Pantai Timur kini berisiko gulung tikar dan hanya mampu bertahan dalam tempoh 2 bulan sekiranya tiada bantuan diberikan. Sekiranya PMX, Kementerian Pelancongan tidak dapat membantu kami, maka kami merasakan kami akan gulung tikar lah. Sebab dengan kenaikan harga minyak menyebabkan kami tidak mampu untuk beroperasi. Dan ini juga menyebabkan pemandu-pemandu kami hilang pekerjaan. Beliau berkata kenaikan harga diesel turut memaksa pengusaha menaikkan harga sewaan bas antara 30 hingga 40% bagi menampung kos operasi yang semakin meningkat. Katanya akibat daripada itu, ramai pelanggan termasuk sekolah dan institusi pengajian terpaksa membatalkan tempahan kerana tidak mampu menanggung kos yang tinggi. Ini dalam bulan 5 kemungkinan ada pesta buku dekat Tunjung. Berkemungkinan lah. So, kalau dulu 600, sekarang ni dah 800. So, 800, berkemungkinan cikgu akan minta kurang, kita bagi kurang. Batalkan je lah. Tambah beliau, pengusaha bas persiaran masih belum pulih sepenuhnya selepas pandemik COVID-19 dan kini berdepan cabaran baru yang lebih membebankan. Menurut Nuhairi, pihaknya menerima sekiranya kerajaan sudi memberikan subsidi pada harga RM1.88 atau jika dinaikkan kepada RM2.15 seliter. InsyaAllah, sekiranya kerajaan sudi berunding dan berbincang dengan kami memang sepenuh hati sanggup untuk berbincang dan menerima syarat-syarat yang munasabah bagi kami. Nur Atirah Azman bersama jurukamera Izzah Zaki, Berita iMedical TV.